Tetamu Jena Icon minggu ini tulang belakang kepada Orkestra RTM yang telah mengiringi banyak persembahan tempatan dan yang bertaraf antarabangsa. Pengarah muzik RTM, Datuk Muzani Ismail. Ikuti liku-liku perjalanan ikon-ikon terkenal tanah air menggapai kejayaan eksklusif pastinya di Radio Malaysia Selangor FM. Radio Malaysia Selangor FM. Sekali lagi Assalamualaikum. Untuk anda yang baru saja mendengarkan atau melaraskan frekuensi ke angka 100.9, inilah dia Radio Malaysia Selangor FM. Sekali lagi untuk kesekian kalinya ruangan Jurnal Icon kembali bersama dengan anda, bersama dengan kita Datuk Muzani yang telah pun berada di bilik siaran kita ni. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput. Ya, betul. Sebenarnya saya juga rasa berbesar hati di atas kesudian Datuk untuk bersama dengan kita hari ini di ruangan Jurnal Icon. Ya, sama-sama lah. Sama-sama kita share, sama-sama kita berkongsi pengalaman, liku-liku hidup. Saya rasa masing-masing ada. Dan juga penambahbaikan. Untuk penambahbaikan kita. Betul. Okey Datuk, baiklah kita mulakan Datuk ya. Siapakah di sebalik susuk Muzani Ismail sebelum berada di kerusi empuk pengarah muzik RTM sebagai Datuk Muzani Ismail sekarang? Sebenarnya saya berasal dari kampung Perlis. Kampung Perlis. Jadi sebelum ke Kuala Lumpur, saya banyak mempelajari lah, dan itulah kedua ibu bapa saya merupakan tulang belakang yang merupakan penggerak awal untuk saya bergiat dalam bidang muzik ni. Dan sebelum tu saya menjadi guru. Saya seorang cikgu sekolah. Guru muzik kerana saya melihatkan mungkin minat pada muzik, dan pada masa itu saya memilih untuk menjadi seorang guru muzik. Itulah kedua ibu bapa pun orang guru juga. Jadi selepas 5 tahun saya dapat peluang untuk menyambungkan pelajaran di Berkeley, di Boston. Daripada situlah balik saja tahun 90. Saya memang minat pada dulu nak kerja dengan orkestra, dan saya rasa sebab itulah saya memilih apabila dapat tawaran dapat masuk, saya tidak lihat ke belakang lagi. Ya, itu jadi selain pada itu memang minat dengan tokoh-tokoh yang ada masa itu yang kita lihat di kaca TV, dan macam Datuk Jori Saleh, Tan Sri Ahmad, mereka Alfonso Solano Gastam, dan semua itulah merupakan penggerak kepada memberi inspirasi pada saya. Dan bagaimana kecenderungan Datuk sekarang ni terhadap muzik? Adakah terpupuk dari bagaimana anda dibesarkan? Ibu bapa sendiri membesarkan anda bagaimana? Dulu saya disuruh belajar violin oleh orang tua, dan dia sendiri membeli piano untuk dia belajar. Entah kemudian ada seorang kawan kepada bapa, dia tengok satu hari bapa tak ada di rumah, saya mesti curi-curi main. Lepas tu saya akan tutup balik bagi sebab dia memang tidak mahu saya menyentuh itu sebab dia belikan alat violin. Tapi minat pada permainan pada alat piano tu lebih rasa mempengaruhi saya untuk belajar. Jadi apabila rakan pada bapa datang dan suruh saya main piano, ayah kata, mana dia boleh main piano, dia belajar violin. Tapi bila dia tengok saya main, dia sendiri terkejut. Jadi bila masa budak ni belajar piano, jadi dari situ dia menggerakkan saya. Dan malulah masa tu di tahun 70-an tidak ada Perlis tu, tidak ada orang kata apa, infrastruktur atau sekolah-sekolah muzik, akademi sebagainya. Jadi dia membawa saya ke Alostar untuk belajar dengan lebih mendalami. Dan apabila saya berada di Kuala Lumpur masa masuk maktab perguruan tu, di situ saya belajar lagi lebih tekun tentang nota-nota muzik, dan seterusnya saya menamatkan grade 8 dalam bidang klasik. Dan jadi selain daripada lagu-lagu di masa di ayah bapa ajarkan saya lagu-lagu asli tradisional, lagu-lagu Zapin, lagu-lagu Caca dan sebagainya. Jadi lagu-lagu klasik saya belajar, dan itu merupakan satu kekuatan. Ataupun sebelum saya melangkah menukar terus masa masuk Berkeley, saya pergi kepada lagu-lagu bentuk jazz lah. Itu merupakan saya punya minat. Tapi apabila di RTM ni saya kena mendalami semua jenis muzik untuk dipersembahkan kepada rakyat Malaysia. Okey, di awal anda dalam tampuk sebagai pengarah muzik RTM, mengambil daripada mereka yang sebelum ni.
Apakah agaknya cabaran-cabaran awal ketika duduk di kursi? Cabaran tu memang banyak. Dulu saya lihat orkestra RTM ni memang namanya begitu gah. Apa tidaknya kerana kita ada TV1, TV1, TV2, RTM saja. Jadi tak ada saingan. Apabila saya masuk tahun 90-an, masa tu dah ada TV3, masa tu Astro belum ada lagi. Lepas TV3 tu bila sebab orkestra RTM ni duduk di bawah penyiaran. Jadi apabila stesen kita mendapat saingan dan kita terpaksa bersaing dengan industri muzik pada ketika itu pun memang agak mencabar. Tapi lama kelamaan apabila situasi semasa muzik semasa pun tidak begitu memerangsangkan, jadi juga orkestra RTM RTM itu sendiri menghadapi persaingan daripada TV3, daripada Astro, daripada NTV7, dan jadi seolah-olah orang tidak lagi melihat kepada kewujudan orkestra yang tertua yang pertama ditubuhkan ini. Jadi apabila diberikan tanggungjawab sebagai pengarah muzik melalui tahun 1999, saya mula sebagai pemain piano, terus sebagai pengubah, terus sebagai pengurus, dan sayangnya tahun 1999 Datuk Ahmad Dasilah menyerahkan baton. Ini awak sekarang punya legasi awak sambungkan. Dan pada masa itu saya lihat apa resepinya untuk menaikkan semula, menaikkan orkestra di tengah-tengah stesen penyiaran yang yang kurang popular, walaupun stationnya saya tak kata dia kalah dengan yang lain, tapi kadang-kadang persepsi orang pada stesen kerajaan ni memang agak sukar. Jadi orkestra RTM pun menghadapi masalah sedemikian. Jadi untuk meletakkan orkestra itu sebagai satu yang relevan dalam suasana muzik sekarang tu, memang resepi yang saya mula-mula letakkan ialah ahli-ahli muzik muda. Saya pelan-pelan bukan tamatkanlah, untuk menamatkan orang-orang lama ni agak susah. Seolah-olah kita menutup perut nasinya. Apatah lagi kadang-kadang orang melihat kita ni cuba nak, orang kata, tidak menyokong ataupun melihat pada jasa mereka daripada dulu. Tapi saya terpaksa buat satu tindakan yang pelan-pelan, kita tukarkan situasi di mana ada muzik muda masuk, sebab banyak keraduan ITM, UMS, Unimas. Jadi mereka saya letakkan, kerana di Malaysia ni saya suka tengok yang muda-muda di kaca TV. Dia berlainan daripada di negara barat. Makin kita beransur berumur masih lagi nampak segak, tapi di sini keadaannya berbeza. Jadi orkestra RTM ni dia selalu dengan rakyat. Kita menampilkan diri di kaca TV. Kalau di corong radio tu orang tak nampak muka, mainlah apa pun. Jadi dia orang nak dengar muzik saja, tapi di kaca TV orang nak melihat penampilan. Jadi paksa kita ubahkan penampilan mengikut kepada acuan ataupun penerimaan masyarakat Malaysia lah. Lepas tu bentuk lagu, gabungan dengan penyanyi-penyanyi yang top, dan dalam masa yang sama orang-orang lama macam Binonita, Datuk Sharifah ini pun kita tetap, yang mana bagus-bagus lagi kita tetap akan panggil daripada masa-masa. Jadi saya rasa selain pada itu penerbitan CD, DVD daripada masa ke masa. Lepas tu orkestra pergi merentas kampus, daripada merentas kampung. Itu caranya untuk mendekatkan. Kalau tidak, dia akan dilihat sebagai satu untuk golongan elit saja. Jadi kita cuba nak merakyatkan itulah. Dan sepanjang Datuk bergelar pengarah muzik RTM, sejauh mana agaknya berapa peratus kepuasan untuk berkarya ataupun mengeluarkan produk-produk anda? Kalau saya nak kata 100% tu tak mungkin lah. Tapi kalau saya katakan tak puas, ada ketikanya saya puas. Tapi sebagai seorang pemuzik, saya selalu melihat kepada benchmark pemuzik-pemuzik barat. Kepuasan keluar di TV tu kalau boleh mencapai satu tahap yang tinggi. Kepuasan daripada penonton yang melihat. Sebab saya nak ubahkan persepsi menonton orkestra kerajaan ni bukannya lagu-lagu tradisional, bukannya lagu patriotik, tapi lagu-lagu semasa, lagu-lagu yang bertenaga, berkualiti, dan juga agak sukar kadang-kadang kita terpaksa bekerja dengan berbagai orang berbagai cara pemikirannya, sebab stigma orang kerja kerjaan ni tak semualah. Kadang-kadang dia kerja mata-mata kerja lah,
buatlah setakat yang mampu. Bagi saya susah. Kadang-kadang saya tak suka nak bergaduh atau berkelahi dengan orang. Jadi kita cuba jugalah. Kadang-kadang kita tidak boleh memandai dalam soal ni, kerana bekerja dengan orang ramai, bekerja dengan berbagai cara orang, kadang-kadang tidak sampai kepada tahap yang kita nak tu. Tapi apapun kita terpaksa lah juga. Jadi dalam masa 10 tahun tu, orang kadang-kadang membaca kita seolah-olah kita cuba susah bekerja, seolah-olah susah bekerja dengan saya. Cumanya saya rasa kalau kita menghabiskan buat konsert, menghabiskan masa, tenaga, memikir lagu-lagu, buat gubahan, biarlah keluarnya itu sesuatu yang boleh kita banggakan, bukan untuk hari ni lah, untuk 10 tahun akan datang. Sebab Orkestra RTM ni memberi inspirasi. Kalau dia tengok pun macam itu aja, nak inspirasi apa, dia tak minat untuk masuk. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak muda banyak yang menunjukkan minat untuk berada dalam Orkestra RTM, kerana Orkestra RTM dilihat satu orkestra profesional yang mampu melakakan kerjaya pada mereka. Okey, lagi akan banyak kita kupaskan bersama dengan tetamu jenayah ikon kita hari ini, Datuk Mokzani Ismail. Selepas ni, jangan ke mana, kita berhibur lagi. Ni dia persembahan daripada Bedroom Sanctuary menerusi naskah lagu 3.26 petang. Selamat petang. Hariku harus dipenuhi dengan kehadiranmu, sayangku. Fikir